Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay, so hari ni Coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak tukar nama dekat Facebook page kita. Okay, so first thing first, korang pergi ke sini. Okay, lepas tu korang pergi ke slide ke bawah. Pergi sini pula, setting and privacy. Lepas tu tekan setting. Okay, lepas tu dekat sini korang pergi ke bawah sini Dekat sini korang pergi ke page setup. Okay, page setup. Lepas tu korang pergi sini dekat nama ni. So korang tekan. Okay, so korang tukarlah nama korang. Okay, so korang tukar nama korang. Kan, contoh macam Coach kan nak buang yang ulu tiram ni. Okay, okay, lepas tu nak buang slash ni kan, macam tu. Okay, so lepas tu tekan sini review change. Okay, tekan review change. Okay, so dekat sini, kat sini dia akan tulis current yang ni. Yang current ni maksudnya yang sekarang. New page ni nama barulah. Okay, lepas tu korang tekan sini submit for approval. So tekan macam tu. Okay, so itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan, tolong tanya leader masing-masing. Okay, kalau korang direct coach, tolong tanya coach. Okay, so itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.